Wah, sedapnya. Nampak macam minuman coklat. Itulah yang saya suka. Britney, tengok ini. Saya ada botol biasa, tapi awak nampaknya ada yang kecil. Ya, betul. Ia agak kecil, tetapi Liv ada banyak lagi. Ya, memang saya ada. Ia botol yang sangat besar. Saya terkejut. Mari kita cuba sekejap lagi. Tetapi pertama kita akan mulakan dengan Britney. Baiklah, sekurang-kurangnya saya ada sedikit kelebihan. Saya akan mula dulu. Mari kita buka dan sekarang perah keluar. Jeli coklat yang sedap. Oh, sangat bagus. Ia sangat lazat. Saya benar-benar menyukainya. Oh, dia makan dengan begitu menyelerakan. Tunggu, saya ada idea. Bagaimana jika saya ambil alat penekan bawang putih ini? Sempera, cilat sejuk, ras kuas, roti bakar. Wah, ya kelihatan sangat hebat. Baiklah, mari ke sini roti bakar. Sangat sedap. Boleh saya rasa? Tidak mungkin. Kamu ada yang sedap sendiri. Oh ya, betul. Biar saya perah keluar. Sedapnya. Sekarang saya perlukan lebih. Ayo. Oh ya, saya suka bagaimana ia melompat keluar. Oh. Tunggu sekejap. Saya ada idea. Bagaimana jika saya bekukan jeli itu? Dan kemudian saya akan gunakan pedang samurai saya. Tinggal buat satu gerakan ringan. Ups, maaf Britney. Saya tak sengaja. Mari cuba lagi. Tocang saya. Maaf. Saya akan buat. Sudah tentu. Tunggu sekejap. Apa? Britney pengsan kerana saya, tetapi kali ini saya tidak akan berputus asa. Saya perlu tumpukan perhatian dan kiyah. Ya, lihat itu. Sekarang saya ada marmalade coklat. Oh, Quentin, saya akan balas dendam untuk itu. Oh, wow, adakah ini untuk saya? Terima kasih. Sedap. Saya suka. Terima kasih. Sekarang giliran awak. Ya, saya tahu. Saya tak sabar. Jangan risau tentang saya. Biar saya tekan botol ini. Oh, tidak. Ia tidak semudah itu. Mungkin kamu boleh bantu saya, kawan-kawan? Ayo. Wow. Yuhu. Ayo, ia keluar. Sangat sedap. Ya, hebat. Itulah yang saya mahukan. Saya sangat menyukainya. Jam tumpah ke mana-mana. Apa itu? Oh, sangat melekit. Seluruh muka saya melekit sekarang. Apa ini? Kenapa awak buat macam tu, Liv? Kenapa kamu berhenti? Saya tak buat apa-apa. Ayo, picik keluar dari botol. Oh ya, ini hebat. Baiklah, saya rasa saya sudah selesai. Tidak boleh install. Nyuang ke dalam tong sampah dan sudah selesai. Kawan-kawan, terima kasih. Tetapi kenapa kamu begitu kotor? Tunggu, adakah itu saya? Tidak. Tolong jangan buat begitu. Baiklah, Liv. Jangan risau. Kami tidak buat apa-apa. Betul ke? Oh, kawan-kawan. Ayo, itu gurauan yang bagus. Mereka kelihatan hebat. Terima kasih. And sekarang surat fulak untuk ice cream. Quentin Shrek yang besya. Derada Britney, the Benigorby Bernier, Kalain Star Spig, and aniala ice cream Liv. Nah, Liv memang menjadi yung edit berdasar Ravens. Tiada siapa pernah makan sesuatu seperti ini sebelum ini. Berhati-hati dengan beku otak. Nah, kerana Quentin mempunyai yang paling kecil, biarkan dia mula. Baiklah, mari kita coba. Oh, ia sangat lazat. Begitu berkrim dan manis. Oh, saya benar-benar menyukainya. Tunggu.
Tunggu, adakah saya sudah makan semuanya? Oh ya, betul. Hanya tinggal kon sahaja. Saya akan ambil sekarang. Ups, saya tak boleh bernafas. Kon itu tersekat di tekak saya. Oh, saya akan bantu awak, Quentin. Tunggu. Aduh, boleh tak lebih berhati-hati, kawan-kawan? Baiklah, sekarang giliran saya jadi awak bernasib baik. Saya sudah fikirkan untuk menggunakan pelbagai hiasan, manisan, dan topping untuk aiskrim. Oh, ya. So, biar karya bolos dengan yang berbeza dan bermula dari bawah. Kemudian saya akan naik dan naik, menambah lebih banyak hiasan dan manisan. Oh ya. Dan akhirnya krim dan cherry di atas. Bagus! Sekarang mari kita coba. Saya jatuh. Ya, Britney. Ya, es krim itu ternyata lebih berat daripada yang kamu sangka. Tapi ia agak kelakar. Liv, sekarang giliran kamu. Betul, saya sangat suka es krim. Mari kita coba. Sangat sedap. Saya mahu lagi dan lagi. Oh ya, semakin banyak saya makan, semakin saya mau. Ia sangat hebat, tapi ia semakin sejuk sedikit. Oh, tidak. Britney, kamu tidak akan percaya ini. Tunggu, apa yang salah dengan kamu? Baiklah, kita akan uruskan itu nanti. Liv beku, lihat dia. Kenapa kita berdiri diam? Mari selamatkan dia. Saya ada pengering rambut. Pegang yang satu lagi dan arahkan kepada Liv. Ia sepatutnya membantu. Oh, ya, ia benar-benar membantu saya. Terima kasih semua. Ia hebat. Oh, by the way, bolehkah kamu arahkan pengering rambut ke aiskrim? Saya mahu ia cair. Dia berhebat. Ya berjaya. Sekarang kita akan ada milkshake strawberry. Mari kawan-kawan. Ya hebat. Sedap. Betul, kecilnya bungkusan kirepek ini. Cibi kirepek ini sangat pedas. Liv memang bertua. Quentin mempunyai bahagian yang lebih besar dan itu sudah bungkusan yang biasa di sini. Saya sudah meremang bulu Roma hanya dengan melihatnya. Dan sekarang mari kita lihat apa yang Britney ada. Tak mungkin. Ia sangat besar. Sungguh mimpi ngeri. Saya hancur. Baiklah, mari kita mulakan dengan Liv sehingga Britney bangun. Baiklah, biar saya coba set sip kecil ini. Saya sangat takut. Karena saya tak boleh tahan. Apa yang patut saya buat? Apa yang patut saya buat? Tolong saya. Saya tak boleh tahan. Saya boleh tahan. Ia sangat tidak menyenangkan. Quentin, sekarang giliran kamu. Ya, betul. Baiklah. Saya tak nak cuba itu. Ada banyak, sangat. Baiklah, saya akan makan semuanya secepat mungkin supaya saya tak perasan kepedasannya. Oh, tidak. Oh, ia bermula. Saya terbakar. Oh, tidak. Api menyala dari semua lubang. Baiklah, Quentin. Saya tahu bagaimana untuk membantu awak. Saya ada hos air ini. Adakah ini lebih baik? Oh, kawan-kawan, saya ada mimpi buruk. Oh, apa yang sedang berlaku? Air? Ups, maaf Britney, itu saya. Kenapa saya begitu malang hari ini? Tunggu, adakah itu bukan mimpi? Baiklah, saya akan makan secepat mungkin. Wah, kenapa set chip ini begitu besar? Baiklah, yang paling penting adalah hanya makan mereka. Oh tidak, ia sedang naik. Wah, adakah dia seekor naga? Biar saya tutup dan ini hadiah kamu semua. Selamat tinggal. Ia akan meletup. Apa itu? Saya Croweg, Siber Ella Britney. Adakah Anda suka video kami? Jika ya, tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.